Seorang remaja perempuan yang dikatakan hilang selepas dipercayai tersesat ketika menuruni Bukit Cangkat Asa sejak Sabtu lalu ditemukan meninggal dunia hari ini. Mangsa, Nur Izzati Humaira Azizul berusia 19 tahun ditemukan oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR sekitar pukul 11.58 pagi di kawasan kebun berhampiran lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, operasi hari ini dimulakan pihaknya dengan unit anjing pengesan pada jam 9 pagi bersama polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Bomba Sukarela, Pejabat Hutan, Pejabat Tanah, Malim Gunung serta barisan sukarelawan. Mangsa ditemui telah meninggal dunia dan diserahkan pada pihak PDRM untuk tindakan selanjutnya, katanya dalam kenyataan pada Selasa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PBK1 Mak Fakrul Munia bin Mak Isa bersama tim pasukan khas Storm Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Tengah Kuala Lumpur Baru, dan alhamdulillah pada jam 11.58 pagi tadi kami berjaya menjumpai mangsa adik Izzati di kawasan sekitar sinilah. Alhamdulillah mangsa telah dijumpai. Untuk penjelasan lanjut dan perkembangan lanjut saya akan serahkan kepada Kuman Pos lah. Kami sedang menunggu bantuan daripada Kuman Pos. Okey, Assalamualaikum. Mayat mangsa ditemui di kawasan kebun iaitu kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir dilihat dan 1 kilometer dari pos kawalan tempat kejadian. Mayat mangsa akan dihantar ke Hospital Kuala Kubu Baru bagi tujuan bedah siasat. Sebelum itu, Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru telah digerakkan ke lokasi selepas menerima laporan kehilangan mangsa pada jam 1.28 petang Sabtu lalu. Tugas mencari mangsa kemudian telah digerakkan dengan bantuan Balai Bomba Tanjung Malim sebelum radius pencarian diperluas merangkumi 0.43 km persegi di hari kedua. Memasuki hari ketiga, Ketua Balai Bomba Kuala Kubu Baru melaporkan radius pencarian mangsa telah diperluas merangkumi kawasan seluas 0.65 km persegi.